Tukar Apa bentuk tu? jadi babi. Jadi khinzir. Oh, itu memang disturbing lah aku tengok. Assalamualaikum. Hello everybody. Welcome back to Borak Screen. So, hampa bersama aku, Syed aka Ali Naga, dan hari ni kita bersama dengan macam biasa, kita ada Arif in the house. Yo, everybody, yo. Arif Wah, here. wah, So, wah, Syed, wah, apa khabar? wah. Apa khabar? Sihat Khabar ke? baik, khabar baik. Lama tak bersuara, lama tak berpodcast sekali. Busy ya sekarang. Yes, konten pun buat sorang-sorang dah sekarang. Tak apa, tak apa. Itulah dunia. Tapi ya, hari ni kita buat comeback, kita buat duo hari ni. Sebab Yes. hari ni kita nak of course lah, kita nak berborak pasal sebuah filem yang actually hangat diperkatakan. Aku dengar banyak orang Yowei. sebut dekat social media, dekat aku duduk dalam kereta dengar radio pun orang cakap pasal filem ni juga. Tu. Dan filem itu bertajuk The Odyssey. Yes, The Odyssey. Gila, Of course, gila. daripada the man, one and only, apa nama? Cik Nolan, Christopher Nolan. Cik Nolan. Christopher Nolan. Yes, Yes, brother. Tuan Christopher Nolan. So yeah. Kau, kau tengok bila hari tu? Aku tengok kan dia keluar hari Khamis kot. Khamis. Malam tu juga aku Ah, tengok. yeah, aku rasa aku tengok 2 hari selepas lah. Weekend aku So, tengok weekend. weekend, aku tengok weekend. So, macam mana? Hype about this movie aku rasa before dia keluar memang ramai orang Betul? dah jelas diperkatakan dalam TikTok, Instagram kan, ramai orang. Aku pun hantar kat kau dia punya poster. Saya tengok this movie ni memang gempak ni kan. Like, Christopher Nolan. Memang dia ada satu apa orang cakap daya tarikan yang dia bawakan daripada hasil dia. Even before movie ni keluar, kalau kau perasan, banyak orang apa orang cakap like critic about this movie, lagi-lagi about the pelakon itself lah. Like Bila selepas why orang tengok lah. before Before? Oh, okay. before movie ni apa di-release kan. Like everyone criticize lah, ada apa actor kan. Lepas tu dia cakap kenapa tak ambil orang Greek sekali kan untuk menjiwai the watak apa orang cakap mythic tu kan. But after that bila keluar je movie ni, aku rasa Christopher Nolan dah macam ni dekat mulut orang. Shut up your mouth. Just watch. Just watch this movie. Please. And that's the things. So, saya mungkin hang boleh cerita pasal sinopsis lah. Yalah sebab daripada awal-awal filem ni aku nampak sebelum aku tengok pun, okay, this is a film about orang-orang Eropah, apa orang panggil, orang Greek kan, zaman-zaman dulu. Yes. Zaman dulu punya. Dia punya tema setting dia ke arah situ lah. Lepas tu kalau nak ceritakan pasal sinopsis adalah basically dia adalah satu, apa orang panggil, Pengembaraan. kisah benar apa? Bukan kisah benar. Memang adaptasi daripada apa orang cakap kisah lama lah tentang The Odyssey Adaptasi ni. kisah Odysseus, merupakan seorang Yes. pahlawan, seorang raja kan. Mm-mm. Dia pengembaraan dia balik daripada satu perang yang bernama Perang Trojan War. Yup. So dia nak pulang ke rumah dia, and masa dia nak pulang ke rumah tu lah ada benda yang terjadi dekat dia. Dia punya perjalanan tu sampaikan dia pun ada anak bini kat rumah yang menunggu, and bertahun-tahun jugalah dia tak balik. Tapi so itulah kisah-kisah dia. Yes. Aku rasa Hampir tu 20 tahun surface lah. 20 tahun. Itu memang surface. Like sinopsis yang kau cerita tu pun memang kalau kau tengok dalam buku ataupun like cerita, sebab before this tak silap aku banyak juga movie yang keluar apa, ada juga beberapa movie yang keluarkan dan ceritakan berkaitan tentang this thing kan. Aku tak tahu lah movie apa, but tapi dah lama lah. Betul ada But satu movie lama. But this time hasil tangan Christopher Nolan, and sama sahaja dia pun cerita dia. Cumanya aku rasa keterujaan tu masih ada sebenarnya. Like everyone nak pergi tengok this one kan. Lagi-lagi orang yang memang dah tahu about
the synopsis and about the cerita about Odysseus tu sendirilah kan. But kalau kau tanya aku, before aku tengok this movie, aku ada satu skeptical things dalam diri aku, like apa benda ni, aku tak pernah layan lagi cerita Odysseus ni. Aku tak pernah tahu pun pasal Odysseus. Aku tak Sama. pernah minat. Sama, Aku aku tak pun. minat. Aku tak nak Sama. tahu pasal apa, like the Zeus lah, apa orang cakap Poseidon lah. Sebab tu bila hang send kat aku mula-mula filem tu, aku macam ni filem apa? Ni bukan filem favourite aku, jenis-jenis Greek zaman-zaman Rom apa semua ni kan. Ah, ah. Bukan style, bukan favourite aku lah, senang kata. Yes, sama. Bukan aku punya juga. Tapi disebabkan Christopher Nolan. And I know you are the person memang akan menghargai satu hasil yang memang sangat-sangat, orang cakap apa, memang sangat kebabum, and orang panggil this is absolutely cinema kan. Macam cakap kan, aku angkat tangan sini, absolutely cinema. Like dia punya hasil technical apa semua. Ini bukan cliche things tau. Ini memang the real one. Like this is the Chef Kisses punya apa, award aku boleh bagi Okay. So bila aku tengok this movie, before that aku ada skeptical things but aku tak buat any homework about this movie. Aku just tahu sikit je. Bila aku dengar review orang macam like pengembaraan seorang yang sedang apa berperang, after that dah settle perang tu and dia tengah on nak balik rumah. Situ ada macam-macam and memakan masa sekalian lah. Itulah. Itu je yang aku tahu before aku tengok. I see. And absolutely, semasa aku tonton and after aku keluar daripada panggung wayang, aku terus buka YouTube, aku cari The Odysseus, apa benda ni sebenarnya, best gila ni. Sama. Aku terus baca apa tu Poseidon lah, Zeus lah kan. Betul. So best lah. Even aku lepas tengok pun, aku pun buat benda yang sama. Aku pun kaji sikit, ni cerita pasal apa ni, cerita-cerita macam lah, ada benda yang dia cerita tu ada dalam filem apa semua kan. Yes, betul. So kalau everyone kat luar sana bertanya, like kalau you are the someone tak tahu pasal these things kan, so don't worry, just pergi tengok je, just watch it. Like kami pun tak tahu apa-apa, but kami enjoy watching this movie tau. Yes, absolutely kan. Lagi satu yang buat orang excited adalah puji format dia lah. Format yang dibawakan ke format IMAX kamera. 100% itu pun yang membuatkan orang rasa nak tengok macam wish. Gila-gila. Dia buat kerja gila lah director ni. Orang cakap situ CGI dia memang kurang gila, penggunaan CGI dia. Betul, memang kurang gila. Memang kurang gila. Sikit je, tak banyak. Memang sikit je. Yang kebanyakan kalau kau tengok ada macam karakter orang besar, lepas tu ada karakter apa, Cyclops Yes. Kan? Tu pun memang diorang buat real ni kan. Bukan real lah, tak adalah, maksudnya memang diorang create sketch sendirilah kan. Ada yang kata puppet apa tak? Puppet lah apa kan, but tapi even tengok daripada tahap production wise dia pun sangat-sangat padu sebab location yang digunakan semua real. Yes bro. Yes, gila aku cakap. Macam mana dia bawa kamera IMAX tu atas kapal tu Itu yang membuatkan orang respect gila, macam mana dia angkut kamera sebesar alam tu kan. Memang tak tahu lah, tak boleh brain tu. Lepas tu pula dia ada banyak renyah lah kalau kamera ni dia kata kalau sekali rekod tu ada 3 minit sahaja. Lepas tu dia nak kena reload dah dia punya filem tu. IMAX tu besar kan, dia punya besar gedabak juga kan dia punya kamera tu. Besar. Tapi Christopher Nolan ambil langkah inisiatif untuk dia improvise sikit, di mana dia build satu kotak, letak kamera dalam tu so that dia tak bunyi bising. Tapi dia tambah berat sikit lah. So 4-5 orang jugalah kena angkut kamera tu kan. So itu beberapa sedikit lah kita bagi macam mana filem ni was like kan. Mungkin kita boleh masuk kepada apa benda yang kita suka dan mungkin ada benda yang kita tak suka pasal Odyssey ni. Cik Bang oi. Okay. Cik Abang, apa yang pertama sekali aku suka, obviously jalan cerita dia. Sebab dia sesuai untuk everyone. Yes. Sesuai untuk everyone maksudnya aku kena clarify siap-siap. Sesuai untuk everyone adalah orang yang tak tahu pasal Odysseus dan juga orang yang tahu pasal Odyssey. Okay, orang yang tahu pasal The Odyssey mungkin orang akan dapat satu pengalaman yang lebih best lah, lebih excited lah kan. But mungkin orang yang tak ada pengalaman still best, still apa orang cakap
worth it untuk apa ditonton. But mungkin pengalaman diorang tengok berbanding orang yang dah pernah ada pengalaman tahu pasal benda tu mungkin berbeza sedikit lah. But aku rasa untuk orang casual watcher macam kita ni pun Yep, still yep. boleh tengok lagi. Itu daripada segi jalan cerita. Ataupun itu daripada segi ilmu berkenaan tentang The Odyssey. Yes. But bila tengok this movie, okay, kena bawa otak. Maksud aku, casual person yang boleh tengok movie ni walaupun tak tahu pasal cerita The Odyssey, tak apa, tapi dia kena bawa otak juga. Dia kena bawa otak. Maksudnya kena berfikir ke apa? Yes, kena berfikir. Dia bukan macam like kau masuk, kau tengok sebab kau nak gelak-gelak ke atau kau just like nak enjoy, nak have fun, nak lupakan masalah kan. Itu kalau kau bawa masalah masuk dalam pawagam tengok The Odyssey, keluar-keluar, masalah kau bertambah tau. Damn. Tapi aku rasa like cerita tu have fun lah. Memang aku have fun lah watching that movie kan. But obviously kau kena bawa otak lah. Maksudnya maksud aku adalah korang kena berfikir lah sikit untuk faham. Sebab apa? Jalan cerita dia tak linear. Macam kau sendiri cakap dalam kau punya review kan. Jalan cerita dia tak linear. Tapi ini benda yang aku suka. Sebab apa? Walaupun jalan cerita dia tak linear, okay, ni point kedua dalam storyline. Pertama adalah dia meringkaskan that things, mencantikkan jalan cerita tu untuk bagi casual audience faham apa The Odyssey apa semua. Okay, so tak adalah fan service terlalu tinggi sangat. But after that, cerita dia aku suka adalah dia tak linear. But even dia tak linear, kita tahulah Christopher Nolan tak linear kan. But betul. kita still boleh faham movie tu. Betul. Tetapi dengan concentration yang tinggi lah. Betul. Itu storyline dia lah. Itu storyline lah. How about you? Yes. Okay. Untuk aku, paling penting adalah disebabkan dia tak linear, itu Christopher Nolan punya style, and dia punya story pun agak panjang. So aku suka dia buat cerita adaptation ni, sebab dia macam memberi knowledge juga kat kita. Sebab aku pun tak pernah membaca. So bila dia buat story macam ni, macam oh interesting. So dia buat kita nak tahu lagi lepas filem tu. Tapi yes, walaupun aku rasa dia punya sinopsis dia pun tak complicated, very senang nak hadam. Namun macam hang kata tadi, memang cerita ni kalau boleh memang kena duduk dan fokus lah. Lagi-lagi dia punya part dialog apa semua tu kan. Sebab kalau hampa tinggal beberapa minit keluar pi toilet ke apa kan, takut hampa akan miss out certain benda-benda penting lah dalam filem tu. Hampa akan dah lost dah, tak boleh nak follow dah. Sebab kan dia tak linear, dia lompat-lompat. Lepas tu kena dengar kat dialog dia why di sini apa semua. So kita dapat lah filem tu. Bila hang kata macam kena bawa otak tu, aku rasa dia bukanlah kalau selalunya orang duk banding kan, dia bukanlah macam Oppenheimer, di mana dia macam oh ya Allah, sains, fizik, chemistry, biologi apa. Dia bukan macam tu. Dia sebabkan dia punya cerita tu lompat-lompat, dia tak linear. So for me lah, apa yang aku anggap dia macam puzzle sikit kadang tu. So macam bila kita cakap macam okay, kita faham. Walaupun kadang kita ada persoalan, kita tak tahu why lagi, tapi di hujung tu baru kita faham why. What happened like this apa semua. So dia best lah. Dia sepanjang pengalaman tengok filem tu, dia fit kita dengan satu benda yang macam this happen like this, that happen like that. So it's very very best punya experience lah tengok tu. Cumanya dari segi story, tak tahulah, mungkin setengah orang, aku pun ada baca sikit lah dekat threads, tengok kat TikTok apa semua. Mungkin ada orang yang rasa bosan apa semua sikit kan. Aku tak tahulah bagi dia orang, tapi untuk POV aku adalah waktu awal-awal tu memang dia banyak bercakap sikit. Tapi once dia dah masuk part pengalaman, ada action sikit. For me start daripada situ sebenarnya aku dah macam aku dah terjaga sikit dah. Tak tahulah, mungkin sebab time tu pun aku pun baru balik kerja, so agak penat jugalah.
So first film tu memang dia agak okay, tak apa. Dia, tapi it's very important untuk kita dengar segala Betul. benda yang karakter tu bercakap, sebab dia memang ada purpose dia dalam filem tu. So memang kena fokus. Tapi once the perjalanan pengembaraan tu dah bermula, aku dah enjoy dah part-part tu. Sejujurnya bila mula-mula hang send filem ni pun, aku tu macam pandang slack sikit macam, aduh, ni cerita sejarah apa pula ni, cerita Rom apa semua ni kan. Tapi bila aku tengok trailer dia, aku suka dia masukkan elemen-elemen raksasa, dia macam ada kisah dongeng sikit. Benda macam tu aku suka. Macam, oh nice, ada raksasa, ada Cyclops. So best lah. Dari segi storyline dia lah. Ada tak selain daripada storyline yang hang suka, Adik? Kalau selain daripada storyline, apa yang aku suka adalah dia punya, apa orang cakap, aku suka how dia punya implement seram tu. Kadang-kadang Hmm. dalam this movie pun ada seram dia juga tau. Yes. Betul? Like aku nampak like, ada orang cakap kebarangkalian lepas ni Christopher Nolan nak buat movie seram dah. So dia Yes. tease sikit dalam movie ni Betul? dengan letak elemen seram untuk tunjuk, oh ini adalah cara aku untuk buat movie cara seram. Tapi aku suka. Kau bayangkan, aku suka dia punya cara macam mana diorang bagi kita rasa takut tau. Bagi kita rasa suspense bila dia terperangkap dalam gua tu. I like that Yes. part. Mm-mm. Cara dia mainkan Setuju? apa? Cara dia mainkan seram dia tu. And then selain daripada seram, aku suka cara macam mana diorang mainkan part bila satu waktu genting mula keluar. Dalam 2-3 kali aku perasan like bunyi sound yang mendebarkan. Like dia memberikan aku satu persoalan like mana penghujung dia? Adakah berhenti, kalau adakah video boleh sampai dia punya atas dia, ini adalah penghujung? Tak. Dia tak sampai atas sangat tau. Dia memang mendatar je sound dia. Dia menaik tapi naik kat situ je. Dia naik, lepas tu kat sini dia mendatar je sound dia. Aku perasan benda tu 2-3 kali. Like aku ingat sampai satu part mungkin time tu like ada kena bunuh ke apa ke kan. Tapi tak. Tapi aku suka diorang implement benda tu untuk buatkan aku rasa tak selesa, tak senang duduk sebenarnya. And obviously cara permainan audio diorang juga, cara diorang gunakan, diorang utilize audio tu sendiri memang OMG. Dia memang Audio design dia audio best tu weh. sendiri, audio design dia memang menambahkan lagi kau punya rasa, apa orang cakap, emotions tu tau. Kau punya emosi, dia mempermainkan penonton tu. Aku pujilah Christopher Nolan punya cara diorang main audio ni kan. Allah best. Satu pengalaman yang aku cakap menarik lah. Aku cakap Betul? lama Itu tengok yang buatkan movie filem tu. ni stand out sikit lah. Dia ada elemen seram tu. Sebelum ni tak pernah buat Ya, kan? dia stand out. Movie ni Christopher Nolan untuk cerita Odyssey ni, so far bagi aku this is the best movie untuk 2026 lah. So far. Wow. Untuk aku so far. Damn. Okay. Tapi dia menyaingi sikit je daripada projek Hail Mary. Oh. Sikit Okay, okay, lah, okay. tak jauh sangat lah. Tapi Sengit. aku sengit lah dengan projek Hail Mary. Projek Hail Mary pun best juga. So dua ni boleh jadi top 2 lah. Okay, itu setuju lah. So adakah Avengers Doomsday dengan Spider-Man Brand New Day boleh mencantas? Tu kita tengok nantilah. Tu lain kategori lah. Okay. So far aku suka pasal benda tu. Like aku suka juga satu lagi benda yang mungkin aku tambah. Aku suka like apa orang cakap, how dia lakonan lah. Yes. How dia utilize watak utama tu. The Odysseus Odysseus tu kan. Right. Aku suka dia punya watak as a leader. Like dia yakin, dia cakap aku sendiri akan bercakap dengan Tuhan sebagainya. Sekali lelas mati juga. Bukan dia yang mati, orang lain lah maksudnya. But aku suka pembawaan watak dia sebagai seorang ketua kan. And aku puji juga watak Tom Holland sebab aku tak nampak Spider-Man dalam diri dia.
Uish, you weh, itu aku setuju. Betul 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 betul. Lah. Aku tak nampak Spiderman. Aku takut sebenarnya tau. Like before this, aku tengok cerita-cerita lain kan. Like aku pergi contoh siapa The Rock kau ambil contoh The Rock Hmm. The Rock dekat cerita lain, aku still juga nampak dia punya watak Jumanji kat situ. Dekat cerita lain, dekat Black Adam berbeza sikit lah. Sikit je lah. Tapi, tak tahulah. Banyak-banyak cerita kalau The Rock bawa watak yang happy-happy, watak yang komedi kan. Memang walaupun cerita lain, aku still nampak Jumanji dalam diri dia. Yes, yes. Itu maksud Tom Holland punya lakonan sangat-sangat mantap dia in character dia tu. Dia in character. Like, aku tak ada satu part pun contohlah dia tengah berlawan, tapi dia struggle tau berlawan. Aku tak Oh, adalah hai. terfikir sampai, keluarkanlah kau punya web shooter tu kan apa kan. Aku macam, lah ada Zendaya pula dalam ni kan. Itu pun siut lah masing-masing. Aku macam, Duk adakah apa, dia orang dua akan bercinta dalam ni? Oh, rupanya tak. itu pun siut tau. Ramai orang cakap muka dia macam apa, macam orang-orang kita lah. Apa? Okay, okay. Aku 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 banyak juga tulis benda apa yang aku suka, benda-benda yang hang sebut tadi. Dah mention pasal audio, dah mention pasal lakonan, dia punya creepy jump scare. Hang terkejut tak masa creepy jump scare tu? weh terkejut weh. Aku terkejut juga part-part dia macam tiba-tiba, oi, macam aku tak expect gila benda tu dia nak bagi terkejut kan. Hush, aku pun terkejut juga part Pandai tu. tau. Hmm. Dalam Hmm. dalam gua punya tu pun aku terkejut. Lepas tu aku suka gila. Like, okay, aku tak tahu kau nak mention ke tak, tapi aku mention. Nanti kalau kau Hmm. rasa ni setuju, kau setuju, kau Okay. explain. Aku Okay. suka part macam mana dia visualize, like tukar Apa benda tu? jadi babi, jadi khinzir. Oh, itu memang disturbing aku tengok. Aku Tapi seriously aku tak boleh duduk diam tengok, aku macam, "Ih, apa ya benda ni?" weh, dia masukkan tangan. Dia macam, OMG. Tapi itu salah satu scene yang aku paling tak boleh lupakan lah. Oh ya, Itu scene yang aku tak boleh aku lupakan. salah satu, itu salah satu scene yang aku tak boleh lupakan lah, scene yang atas kapal waktu ada, tak tahulah, mermaid ke apa kan. Like aku tak baca benda tu, tapi yang dia Oh. menyanyi tu, aku kalau kau lihat, Itu dia main audio kan? aku macam, aku menghargai dia mute that sound untuk kita merasai suasana dalam tu, merasa kedebaran tu. Mungkin dia tak nak bagi kita masuk dalam pagar wagam tu, termasuk dalam skrin tu untuk pergi kejar benda lah tu. Tapi pada masa yang sama, it's questionable for me. Like, apa sebenarnya di sebalik bunyi tu? Aku nak dengar juga kenapa terseksa sangat si Matt Damon ni, si Odysseus Itulah. ni. Sebab walaupun kita baca dia punya original story kan, adaptasi tu, kita pun tak tahu. Aku rasa dia pun tak cerita what is that sound. Sebab dia kata dia hanyalah satu nyanyian, benda tu kan. So, aku rasa tak ada siapa tahu. Tapi itulah dalam filem tu pun dia tak bagi kita dengar apa benda yang, that experience mendengar tu kan. Betul. Dia, Tapi uh, macam mana Odysseus punya lakonan tu, dia terseksa bila dengar sound tu. Memang aku macam, aku boleh rasa dia punya kesakitan. Macam umpama ada satu orang like tengah cucuk pungkok dia, tahu tak? Macam tu rasa sakit dia. betul. Itu dahsyat lah. Dia punya apa? Dia punya lakonan kat situ kan padu lah. Yes. Aku tak boleh nafikan, aku memang after that aku terus ambil tahu pasal Matt Damon weh. Aku sebenarnya dah pernah dengar dah pasal Matt Damon ni masa dia berlakon cerita the the Great Wall, something like that. Tapi aku tak pernah tengok pun filem tu, aku just tengok interview dia je. Sebab interview dia kelakar sikit Best time tau. tu. Tapi Watak dia yes. best lah. Dia pandai bawa watak tu, lakonan tu, apa, dia punya watak memang sesuai dengan dia lah. Okay, kita asyik Okay. memuji je. Apa kata kita? Kau ada benda lagi kau nak sembang pasal benda yang kau suka? Uh, tak ada, actually semua semua dah mention dah, cuma aku memang nak puji lah part dia punya kualiti. Walau aku respect macam mana dia tak pakai CGI, tapi benda tu cantik gila. Macam, wosh, itu je lah aku respect lah,
bukan sekadar CGI, AI pun tak pakai. AI pun tak pakai. Tak payahlah, pandang slack je lah. Si Nolan tengok Sangat AI tu. sangat 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 dahsyat. Okeylah, itu cukuplah untuk kebaikan. Sekarang kita mula mungkin kita perasan kekurangan lah daripada experience kita tengok tu kan. So, tak apa, aku start dulu. Um, okay. For me, aku tak tahu sebab aku jumpa orang yang bercanggah dengan pendapat aku dekat TikTok, aku dah jumpa dah. Tapi for me adalah, okay, aku start dengan yang ringan dulu lah. Yang ringan dulu sebenarnya adalah waktu mula-mula. Tak tahulah, for my experience, sejujurnya aku agak, mungkin tak tahu, mungkin sebab aku penat ke apa, tapi aku rasa macam agak sedikit slow dan bosan part awal-awal tu. Sebelum dia nak mulakan kisah tu, sebab for me dia macam terlalu banyak bercakap. Tapi penting juga nak kena dengar dia bercakap tu kan, sebab nak faham kan. So kat situ je aku rasa macam, aduh cepatlah, bila nak masuk part interesting ni kan. Aku macam menunggu-nunggu juga. Tapi dia part awal-awal tu je yang aku rasa macam agak menunggu-nunggu, agak mengantuk sikit. Tapi lepas daripada tu, okay, aku macam very best. Dia punya pacing pun dah best dah. Pacing dia time lepas daripada tu dah tak ada masalah pacing dah. Awal-awal tu je aku rasa. Lepas tu, yang kedua adalah, hmm, for the last fighting sequence, okay, kat dalam, tak tahu lah, dalam tempat salah satu tu lah, apa nama tempat tu, Itica tu kan. Last fight scene yang dia orang lawan ramai-ramai tu, aku tak tahu lah, um, aku je ke yang perasan, panggung aku ke yang problem. Dua benda. Satu, aku rasa macam fighting sequence dia macam kurang kemas, and aku rasa macam dia agak gelap. So I don't know why. Adakah memang macam tu ataupun disengajakan, ataupun panggung aku yang tak cukup brightness ke, aku tak tahu. Tapi aku macam, yang lain okey. Yang hujung tu je aku rasa macam okey, mungkin boleh perbaiki sikit kot. Untuk dia punya fighting sequence untuk menampakkan lagi kemas. Tapi certain part je lah, bukanlah the whole fight scene, certain part sahaja, certain shot sahaja. Lepas tu, last kali, okay, yang ni aku nak cakap yang pasal mungkin tak semua orang yang bersetuju dengan aku, mungkin ada orang dia tak rasa benda ni, tapi aku rasa, emotion bagi aku tak sampai. Tak tahu lah, mungkin aku je ke yang tak rasa emotion tu. Aku rasa macam, aku faham dia nak sampaikan emotion tu, tapi bagi aku dia tak sampai. Aku tak tahu kat mana kurang dia apa ke. Tapi sebab aku ada dengar orang cakap dia menangis apa semua tu kan. Aku tak sangat, aku tak dapat benda tu. Itu je lah bagi aku. Cuba anda pula kongsikan apa hangpa rasa. Anda rasa. Seperti mana yang kau mengatakan, aku ada 2-3 benda yang aku rasa bercanggah dengan kau. Pertama sekali ada aku rasa pertama sekali adalah Silakan. about lighting. Aku rasa lighting dalam pawagam aku better. Aku boleh nampak dengan jelas apa yang berlaku. Yang kedua adalah aku mungkin bercanggah daripada segi awal scene tu. Mana aku rasa awal scene tu aku dah dalam keadaan yang memang sangat ready untuk menonton, and aku memang memberikan fokus yang 100%, and aku tak rasalah benda tu bosan. Sebab awal tu ada Travis Scott. Aku sebenarnya, aku lupa tau muka Travis Scott macam mana. Lepas aku tengok filem tu, bila orang cakap, oh itu ke Travis Scott. Okay, aku tahu nama dia, cuma aku tak tahu muka dia. Yes. And aku agak teruja bila nampak apa. Tapi jalan cerita awal tu aku sukalah sebab aku boleh like keep watching, like keep ambil tahu apa yang akan berlaku after this kan. Lagi-lagi bila watak Tom Holland tu muncul. And after that, itu yang aku bercanggah lah. Selain daripada tu, aku setuju apa yang hang katakan. Pertama adalah hujung tu aku rasa macam kurang kemas sikit. And sebenarnya dia dah bina satu expectation, like bayangkan hujung punya like sequence, hujung punya fighting scene. Like aku fikir akan jadi mudah untuk dia untuk belasah orang dalam tu semua. Like dia dah build up benda tu tau. Tapi aku lupa yang sebenarnya aku tengok cerita Nolan, bukan cerita Hindustan. Aduh. Aku lupa nak Hindustan ke Tamil? Tamil ke Hindustan, aku macam tu lah. Tapi aku lupa nak turn on kan humanize punya expectation kan. So benda tu dia
Okay. High speed apa? Dia akan terbang, flip semua lah. Aku Kereta terbang. aku macam tengok macam, apa ni? Lemahnya. Kuatlah segi Oh. pukul tu. Cepatnya kan. Bukan. Aku Ini macam, bukan Hindustan. inilah salah satu akibat tengok banyak sangat cerita Hindustan kan. Jadi kat ni. Tamil Hindustan hero dia jangan cari pasal. Memang power gila. Sampai part ni aku macam, sel je ni kan. Tapi aku setuju lah yang bab kelang kabut tu kadang-kadang aku macam, asal mungkin aku rasa, aku punya teori lah. Nolan memang sengaja. Nolan macam member kan. Tuan Nolan. Aku rasa Sorry Nolan, Christopher kalau tengok Nolan pengarah dia memang dia sengaja like buat benda tu kelang kabut supaya kita rasa seperti memang betul-betul manusia biasa yang berlawan. Mungkin lah. Dia tak ada, mungkin benda tu pun boleh jadi tau sebenarnya. Dia tak ada unsur overpower ke like, tapi cerita tu sendiri pun memang dah mitik dah. Like apa salahnya kau kau jangan nerf kau punya watak you. Nerf. Hujung-hujung dia nerf weh. Aduh. Lepas tu kau tengok lah macam mana struggle-nya Tom Holland nak lawan tu pun itu lagi kena nerf tu. Tapi nasib baiklah aku tak suruh dia web shooter ke apa kan. Tapi so far aku faham lah it's a human punya fighting scenes kan. So kita faham lah. It's okay. Tu aku tak ada, itu just expectation salahkan diri aku sendiri je. And after that, emotion parts tu yes, aku rasa ada banyak emotion part yang dia cuba sampaikan. Like lagi-lagi pertumbuhan anak dengan ayah sebab dia dah build up daripada awal kot. Aku cuma tersentuh bila bahagian like dia jumpa dengan isteri dia. Tapi bila jumpa dengan anak dia, betul. Aku rasa macam kau cakap tadi lah, dia tak ada emotions tu. Sebab apa tau? Aku tambah satu lagi, dia jump terlalu laju sangat ke depan. Masa dia jumpa orang buta tu, kan dia orang buta tu beritahu anak dia bla bla kat sini kan. Lepas tu dia terus lompat ke arah tu. Betul. Like cara dia orang berjumpa tu pun like kau faham kan. And cara si tu tahu pasal dia punya bapak tu adalah dia pun aku macam tak berapa Yes, itu aku setuju. gempak. Itu aku setuju. Tak gempak sangat. Like Yes. alah, bagilah cara lain kan. So kita punya emotion dia tak sampai lah. Dia macam kita rasa mungkin masa tu sepatutnya emotion dia bersedih. Tapi lebih kepada rasa macam alah, macam ni ke? Itu contoh. Okay, itu samalah. Aku rasa ada bahagian yang dia jump. Aku rasa mungkin sebab masa kot. Kalau kau bayangkan orang kata cerita ni lama, tapi cerita lama macam ni pun aku masih mengharapkan dia boleh extend lagi. Betul. Sebab aku rasa dia jam. Ada tu part tu dia jam. Kalau dia tambah lagi lah jadi 3 jam setengah, aku rasa bombastic. Maybe emotion anak dengan bapak tu sampai. Okay? Betul. Itu bahagian kan? Sebab tu ada orang cakap, walaupun cerita ni 3 jam, tapi bila tengok tu tak rasa pun macam 3 jam. Sebab pacing dia okey apa semua tau. And memang cerita original adaptasi ni pun memang panjang cerita dia. Perjalanan dia panjang. So, enjoy itu je pun ada 3 part jam. Kan? Ada part yang macam naga punya yang air pusar tu pun dia tak lama kat situ. Dia tak lama. Padahal benda tu antara yang interesting juga sebenarnya. Ramai orang cakap. Ada certain part-part yang kita mengharapkan ada more. Walaupun cerita ni nak dekat 3 jam, tapi kita rasa macam boleh tambah sikit sini, boleh tambah sikit macam part tadi kan. Kalau nak sampai emotion tu, boleh buat something ni, tambah sikit kat sini untuk build up emotion apa semua. Tapi itulah mungkin terkejar masa ke apa kan. Ada time limit ke. Aku rasa Christopher Nolan ni sebab dia tak nak bagi penonton dia terkena batu karang kot sebab dia tak nak simpan lama-lama. Itulah pasal aku tengok ni pun nak terkencing mat. Takkanlah dia nak buat half time break kan, setengah jam. Apa hydration break? Hydration break, okay. Warning, hydration break, go to the toilet and then come back in 15 minutes. In 3, 2, 1, prap, semua keluar. Okay. Yang satu lagi aku rasa, tapi ni aku punya pendapat lah. Aku rasa dia punya commander untuk War Trojan tu, Agamemnon. Yes. Agamemnon ke Agamemnon? Apa tu? Agamemnon. Okay lah. Kenapa dengan dia? Yang War Trojan tu, aura dia baik gila weh. Tapi Dia punya screen time kurang mat.
macam badass tengok dia. Tapi ya, cerita kurang. Screen time dia, aduh, dia bagi banyak sikit kan. Tengok fighting, cara dia berlawan pun cantik lah. Hmm. Tapi dia punya aura memang ada lah. Agamemnon tu. Aku ada tulis tau beberapa nama-nama dalam cerita ni, aku rasa macam agak, yalah sebab nama-nama diorang ni agak pelik dan susah nak sebut kadang. Aku ada tulis kat sini. Bukan setakat nama orang je lah, nama tempat pun ada lah. Ada Ithaca, Penelope, Yeah. Telemachus, Pylos, Sparta, Troy. Dan ada lagi, tu je yang aku tulis. Macam interesting punya perkataan. Kan. Hmm. So far yang itu je lah aku rasa. So yeah, kita pun dah lebih daripada dah dekat 40 minit dah. Kita wrap up lah. Tapi Yes. kalau borak memang borak panjang Betul. Kalau kita nak borak memang borak panjang. Sebab Tapi cerita so pun panjang far aku berpuas hati cerita dia panjang lah. Aku berpuas hati tonton Christopher Nolan ni. And everyone yang belum tengok, pergilah tengok. Korang akan menghargai satu karya yang lain daripada yang lain. Percayalah cakap aku. So Yes. aku punya rating for The Odyssey sebanyak 9.8/10. How about you? Okay. Aku rasa aku akan stick dengan review aku dekat TikTok. Rating aku untuk The Odyssey 2026 sebanyak 8.3/10. Yeah. So apa pandangan korang yang berada di rumah? Korang dah tonton ke belum untuk cerita The Odyssey ni? Yes. Macam tadi kau pula aku rasa kan. Kalau korang dah tonton, tinggalkan komen di bawah. Okay, tinggalkan komen di bawah. And paling penting, guys, kita dah sampai 100 dah sekarang. Wow, Subscribe. serius ah? Lagi tambahlah subscribe guys. Korang tengok je, takkan tak nak subscribe. Subscribe lah. Komen Kami tak suruh minta Arik duit, beli mic. subscribe je. Yes, nak beli mic ni, subscribe lah, subscribe. Subscribe please. Subscribe please. Kita push Okay, lagi, kita tinggalkan push komen. lagi. Yes, kita nak push lagi. Kalau boleh nak sampai 1K pula lepas ni, target dia. Wow. InsyaAllah. Belagak kan. Padahal nak dapat 100 ni pun mencicit dah. Tak apa, Banyak overthinking. mulakan dengan angan-angan. InsyaAllah ada rezeki tu. Okay, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Please subscribe kami punya ni, okay? Yeah. Bantu kami, okay? Kami nak cuba jalankan kami punya hobi ni. And pandangan korang, kalau korang ada apa-apa cadangan untuk review or reaction or anything, topik kita boleh bualkan antara aku dengan Syed, just tinggalkan di ruangan komen di bawah. And tak lama lagi mungkin kita nak cerita pula pasal Doomsday, insyaAllah. Trailer dah keluar. Yes, So itu sahaja guys. Thank you for watching. Jumpa korang untuk borak screen di dalam video yang seterusnya. So bye bye everyone. Thank you so much for watching. So bye bye. Assalamualaikum. Bye.